Beberapa hari yang lepas, saya hadir ke cawangan Public Gold di Senawang. Saya dah nekat nak jual sebahagian besar emas saya untuk menyelesaikan pinjaman peribadi saya. Sayang, memang sayang. Siapa yang tak sedih? Saya pasti setiap orang yang menyimpan emas merasai apa yang saya rasa bila nak jual emas mereka. Alhamdulillah, saya dah dapat lansaikan pinjaman peribadi saya lebih awal daripada tempoh yang sepatutnya. Sebenarnya, inilah salah satu fungsi emas. Berbulan-bulan saya simpan emas ini. Bila cukup gramnya, saya jual dan saya lansaikan pinjaman peribadi saya. Sayang memang sayang, tapi saya rasa lebih lapang sebab dapat selesaikan pinjaman peribadi saya lebih awal. Dapat duit pinjaman memang seronok, tapi tak seronok bila kita terpaksa bayar setiap bulan. Rasa macam kerja sebab nak bayar hutang semata-mata. Memang saya sedih sebab terpaksa jual emas saya. Tapi saya gembira dan saya bersyukur sebab dapat lansaikan pinjaman peribadi saya lebih awal. Inilah salah satu matlamat yang saya telah berjaya capai dengan menyimpan emas. Teringat pesan mentor emas saya, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafi'i, salah satu keadaan yang sesuai untuk kita jual emas kita adalah apabila kita dah capai matlamat. Sekarang, saya bermula semula untuk kumpul emas. Anda yang ada matlamat nak simpan emas untuk apa saja tujuan, boleh pergi dekat saya punya profile, isi borang sign up. Nanti saya bantu anda sebaiknya. Semoga bermanfaat.